Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kawan-kawan. Alhamdulillah dapat kita bertemu sekali lagi di CA Cik Cuk Channel 5306. Hari ini kita akan berkongsi membuat kari puff gulung atau dikenali juga sebagai pastel gulung yang tidak menyerap minyak. Cara pembuatannya mudah dan ringkas. Rasanya amatlah sedap. Intinya penuh dengan udang yang sangat mewah. Petua yang mesti diikuti untuk membuat kari puff gulung ini adalah jangan goreng dengan minyak yang sangat panas. Dan yang keduanya, jangan isi inti atau isian terlalu banyak kerana kari puff akan mengembang bila digoreng dan menyebabkan pencantumannya bocor. Jika kawan-kawan yang tidak pandai untuk klip kari puff dan tidak mahu menggunakan acuan kari puff untuk membuat kari puff, bolehlah buat kari puff gulung ini sebagai alternatif untuk menikmati kari puff homemade. Mula-mula kita akan membuat isian ataupun inti kari puff gulung. 3 biji bawang merah. Sekarang masukkan 3 ulas bawang putih. Kacau dan goreng sehingga baunya wangi. 200 gram udang basah yang akan kita bubuh, yang kita gaul dengan secubit garam. Sekarang masukkan pula kita punya udang dan kita goreng. Lebih kurang setengah sudu teh ladi hitam. Angkat dulu ya. Angkat dulu. Maknanya udang kita ni setengah masak lah. Masukkan 200 gram kentang yang telah dipotong dadu. Satu batang carrot ataupun 200 gram carrot yang telah dipotong dadu. Masukkan air. Okey, kita pastikan kita punya bahan-bahan ini dilitupi oleh air ya. Ini masukkan sedikit lagi. Okey. Dan kita masukkan lagi setengah sudu teh ladi hitam. Kemudian kita akan tutup supaya ubi dan carrot ini cepat empuk. Okey. Kita memerlukan 200 gram bawang holland yang telah dipotong dadu, 100 gram ataupun 8 batang kacang buncis yang dipotong macam ni lah. Baik kawan-kawan, tengok ni kan, dia punya air tu dah bertambah kurang. Kita masukkan ini ya, perisa ayam, garam satu teh. Tu kita kacau-kacau. Kita masukkan kacang buncis yang 100 gram, bawang holland yang 200 gram. Ini udang yang telah kita goreng setengah masak tadi. Daun. Sediakan setengah sudu makan tepung gandum dan sedikit air untuk membuat larutan tepung gandum. Dan kita masukkan sedikit air tepung kita ni ya. Tujuannya supaya dia akan combine ataupun bergabung dengan minyak dan jadi inti kita ni cantiklah. Jadi kawan-kawan, disebabkan bulan puasa saya tak dapatlah nak merasainya. Jadi kawan-kawan ikutlah pilihan nak masin ke ataupun nak manis sikit tambah gula. Kalau tidak, tak perlu. Dah masak, kita tutup api. Okey, biarkan dia sejuk. Jom kita kongsi cara-cara untuk membuat kari puff gulung. 500 gram tepung gandum ataupun tepung serbaguna. Kita memerlukan 1 sudu makan margarin. Okey, 6 sudu makan minyak masak. Dan kita akan panaskan
menggunakan microwave ataupun boleh juga dipanaskan di dalam kuali. Okey. 150 ml air dicampur dengan 1 sudu teh garam dan kita kacau sehingga ianya larut. Yang panas ni kita campur dan tuang di dalam tepung kita. Okey. Lepas tu kita gaul menggunakan sudu dulu sebab ianya masih lagi panas ya. Apabila minyak kurang panas, gaullah dengan tangan. Kita gaullah ia sehingga menjadi seperti serbuk roti. Kita masukkan air sedikit demi sedikit ya. Tambah lagi 30 ml. Tambah sikit-sikit ya. Keseluruhan air yang telah kita campur untuk menjadikan dough ataupun pastry untuk kari pak gulung kita adalah 180 ml. Kita akan potong ini daun ketumbar. Kalau kawan-kawan ada daun sup atau daun sadri, pakailah daun itu. Tapi saya suka pakai daun ketumbar. Jadi saya buat ketumbar ya. Ni kita akan, ini kita potong halus-halus ya. Batang yang ni kan tak perlulah kita pakai. Gunakan untuk masakan yang lain kita pakai daun saja. Ini adunan dough kita tadi tu kita akan masukkan dalam adunan ni. Kita akan campurkan sekali. Supaya kita punya, kita kata kulit kari pap kita ni ataupun pastry kita ni ada rasa kelainan sikit lah. Okey. Baik kawan-kawan, kita tutup dan rehatkan. Kawan-kawan, kita sediakan dulang untuk kita letak kuih kita nanti. Lepas tu kita bubuhlah tepung di atas dulang ini. Lepas 30 minit kita rehatkan. Kita uli sebentar. Bubuhkan tempat yang kita bekerja tu sedikit tepung gandum. Lepas tu kita ambil kita punya adunan ni. Tangan kita pun kita bubuh sikit tepung. Lepas tu kita akan buat dia seperti donat macam tu. Okey. Dah jadi dia macam ni. Okey. Dah potong macam tu, kita buat dia jadi seperti bala. Kemudian potong kepada 4 bahagian sama besar. Itu. Setiap bahagian dipotong menjadi 6 bahagian. 3. Jadi kita dapat 24 biji bola. Jadi kita buat macam ni je lah. Okey. Bulatkan. Macam tu. Okey. Kita buatlah sehingga semua dough ini kita bentukkan jadi berbola macam ni. Mula-mula kita taburkan kita punya tempat kita nak tepung gandum. Dan sekarang kita akan canai dia ke atas, ke bawah. Okey, macam tu. Ke bawah. Sapu sikit lah. Kalau dia susah nak digerakkan, kita sapu sedikit tepung gandum. Jadi letak tengah, sapu. Kita canai dia ke atas, canai ke bawah. Lepas tu sekarang kita canai ke kanan, kita canai ke kiri. Okey, macam tu ya. Okey, kawan-kawan, lihat ya ketebalan kita punya pastry ni ya. Saya ambil 1 sudu inti. Okey, bahagian yang sebelah ni kita buat macam tu. Okey. Kita tutupkan. Okey, kita tutupkan macam tu. Okey, tekan sini dan tekan bahagian yang bawah ni. Okey.
Selepas tu, bahagian yang bawah ni kita naikkan ke atas macam tu dan kita tekan. Ini macam kita nak tutup lah. Okay. Bahagian yang atas ni kan, kita nak bagi dia jadi sedikit nipis daripada bahagian yang lain. Jadi kita ambil pencanai, kita canai bagi dia nipis. Kita ambil sedikit dan sapu di sini, bahagian hujung ni. Okay. Lepas tu kita tarik yang ini ni, macam tu. Dan kita mulalah menggulung, macam tu. Kita gulung. Okay. Ini bahagian yang kita dah bubuh larutan tepung tadi, dan kita pastikan ianya bercantum dengan baik macam itulah. Okey. Dah tutup rapi bahagian yang sisi dia, ni bahagian sisi dia. Okey. Jadi sekarang dah jadilah kita punya satu kari puff gulung, atau orang Indonesia cakap pastel gulung. Okey. Inilah hasil kuih yang telah kita buat tadi tu ya, dan kita akan pergi bawa goreng ya. Panaskan minyak secukupnya. Jadi kita masukkan satu persatu. Okey. Tengok tu, minyak dia tu kan sedikit je berbuih. Jadi kita jangan gunakan minyak yang sangat panas ya. Jadi kita pakai yang sedang-sedang saja. Kita ni tengok tu dah bertukar warna macam lebih putih. Macam ni kan, bolehlah kita terbalikkan. Okey. Balikkan. Bila saya naikkan ke api yang sedang, dia telah berjerawat macam ni. Okey. Jadi kita kekalkan dengan api yang kecil. Okay. Apabila kuih bertukar menjadi keemasan kepirangan, bolehlah ianya diangkat. Sekarang bolehlah kita buat uji rasa untuk kari puff gulung ini. Kawan-kawan, saya rasa kulit pastrinya garing dan sangatlah rangup. Bahagian dalamnya adalah lembut dan juga lembap. Intinya padat dan berwarna-warni, dan udangnya mewah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye kawan-kawan.